Cara-cara menunaikan ibadah haji. Sesiapa yang berniat untuk menunaikan haji, dia hendaklah bermusafir ke Makkah pada bulan-bulan haji. Apabila dia tiba di mikat atau di mana-mana tempat yang selari dengannya, dia hendaklah mandi sunat atau mengambil wudhu, menanggalkan pakaian berjahit, dan memakai kain sarung, izar, serta selendang, rida. Kemudian, dia hendaklah mendirikan solat sunat 2 rakaat dan melafazkan talbiyah dengan niat haji. Lafaz talbiyah telah disebutkan sebelum ini. Dengan melafazkan talbiyah, dia telah pun berihram. Oleh itu, bermula dari saat ini, dia mesti menjauhi segala larangan ihram haji dan memperbanyakkan bacaan talbiyah. Setiap kali selepas solat. Apabila mendaki kawasan tinggi, menuruni lembah, bertembung dengan rombongan, kafilah lain, atau apabila bangun dari tidur, dia hendaklah memperbanyakkan bacaan talbiyah. Bakal haji yang tiba di Makkah hendaklah pergi ke Masjidil Haram terlebih dahulu. Apabila matanya memandang ke arah Baitullah, dia hendaklah menyebut Allahu Akbar dan La ilaha illallah. Selepas itu, dia hendaklah menuju ke arah Hajar Aswad terlebih dahulu, menghadapnya sambil bertakbir Allahu Akbar dan bertahlil La ilaha illallah, lalu menyentuhnya. Jika mampu, disunatkan untuk mengucupnya. Jika tidak, cukuplah menyentuhnya menggunakan isyarat tangan dari jauh, istilam. Kemudian, dia hendaklah bergerak ke sebelah kanan Hajar Aswad dan mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali, iaitu melakukan tawaf. Pada 3 pusingan pertama, dia hendaklah melakukan ramal, berjalan cepat dengan langkah pendek, dan pada pusingan selebihnya, dia hendaklah berjalan seperti biasa dengan tenang dan penuh khusyuk. Tawaf mesti dilakukan di luar kawasan Hijr Ismail, Hatim. Setiap kali melintasi Hajar Aswad, dia hendaklah menyentuhnya, atau berisyarat, dan tawaf diakhiri dengan menyentuhnya juga. Selepas itu, dia hendaklah mendirikan solat sunat 2 rakaat. Tawaf ini dipanggil tawaf kudum, tawaf selamat datang. Mengadakannya adalah sunat. Kemudian, dia hendaklah pergi ke Bukit Safa dan mendakinya. Sambil menghadap kiblat, dia hendaklah menyebut Allahu Akbar dan La ilaha illallah. Berselawat ke atas Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Selepas itu, dia hendaklah menuju ke Bukit Marwah dan mendakinya. Di sini juga dia harus melakukan amalan seperti di Bukit Safa. Dengan ini, lengkaplah 1 pusingan. Kemudian, dia kembali semula ke Bukit Safa, dan dari situ pergi semula ke Bukit Marwah. Proses ini diulangi sehingga genap 7 kali. Pada setiap pusingan, apabila tiba di antara 2 tiang hijau, dia hendaklah berlari-lari anak, lebih pantas daripada ramal. Pada 8 Zulhijjah, selepas menunaikan solat subuh di Makkah, dia hendaklah bertolak ke Mina dan bermalam di sana. Selepas terbit matahari pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, dia hendaklah menuju ke Padang Arafah. Di sana, dia hendaklah menghabiskan masa, wukuf, dengan bertakbir, bertahlil, mendirikan solat, dan berselawat ke atas Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Selepas matahari tergelincir ke barat pada waktu zuhur,
imam akan memimpin para jemaah mendirikan solat Zuhur dan Asar secara jamak dengan satu azan dan dua iqamah. Wukuf di Arafah diteruskan sehingga matahari terbenam. Selepas itu, dia hendaklah bergerak pulang melalui laluan ke arah Makkah dan singgah di Muzdalifah untuk bermalam sebagai persediaan hari korban. Di sini, pada waktu Isya, imam akan memimpin jemaah mendirikan solat Maghrib dan Isya dengan satu azan dan satu iqamah. Apabila terbit Fajar Shadiq, subuh, pada 10 Zulhijjah, iaitu pada hari raya korban, imam akan memimpin jemaah mendirikan solat subuh ketika cuaca masih gelap. Selepas itu, imam dan semua jemaah akan berhenti sejenak, wukuf, dan berdoa. Kemudian, sebelum matahari terbit, mereka hendaklah kembali ke Mina. Setibanya di Jamrah Aqabah, dia hendaklah melontar 7 biji batu. Bacaan talbiyah hendaklah dihentikan sebaik sahaja batu pertama dilontar. Selepas itu, jika mahu, dia boleh melaksanakan ibadah korban, dam, lalu diikuti dengan bercukur, botak, atau menggunting rambut, tahallul. Kemudian, dia hendaklah pergi ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ziarah, tawaf ifadah, dalam masa 3 hari di hari-hari korban. Selepas itu, dia hendaklah kembali semula ke Mina dan terus bermalam di sana. Pada 11 Zulhijjah, selepas matahari tergelincir, masuk waktu Zuhur, dia hendaklah melontar batu di ketiga-tiga jamrah. Pertama, dia melontar 7 biji batu di Jamrah Ula yang terletak bersebelahan Masjid Al-Haif. Setiap kali melontar batu, dia hendaklah bertakbir, kemudian duduk sebentar di situ untuk berdoa. Selepas itu, dia melontar 7 biji batu di Jamrah Wusta dan duduk sebentar. Kemudian, dia melontar 7 biji batu di Jamrah Aqabah tetapi tidak perlu duduk di situ, terus beredar. Pada 12 Zulhijjah, selepas matahari tergelincir, dia hendaklah melontar 7 biji batu di setiap jamrah seperti hari sebelumnya. Pada hari-hari melontar ini, dia diwajibkan bermalam di Mina. Seterusnya, dia bertolak ke Makkah dan singgah sebentar di Muhasab, iaitu di kawasan lembah. Kemudian, dia masuk ke Makkah dan mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali tanpa melakukan ramal dan sa'ir. Tawaf ini dinamakan Tawaf Wida, Tawaf Selamat Tinggal. Ia juga dikenali sebagai Tawaf Sadar. Selepas tawaf, dia hendaklah mendirikan solat 2 rakaat. Kemudian, dia pergi ke kawasan Telaga Zamzam, berdiri dan meminum airnya. Selepas itu, dia menuju ke Multazam, merintir dan menangis kepada Allah, serta berdoa apa sahaja yang dihajatinya. Apabila jemaah haji berniat untuk pulang ke pangkuan keluarganya, dia sewajarnya berangkat pulang dalam keadaan menangis kerana perpisahan dengan Baitullah dan merasai kesedihan yang mendalam akibat kehilangannya.